Alright guys, so bagi yang sebelum ni bagi tahu saya tak ada effort. Saya launch Kubit macam tu je, tak ada giveaway, tak ada promotion sangat, tak ada buat live untuk jual. Hold my hand. Saya akan buat live. 9 bulan launching ni saya akan buat live. Korang tengok ni, barang baik saya dah dapatkan untuk buat live. Benda ni dekat RM6,000 tau. Ni Solaili saya beli untuk launching kita. Dan saya mungkin akan live sekali je kot. 9 hari bulan tu. Sebab kita tengah busy buat projek. So, benda ni. Dan satu lagi, saya dah tambah baik Kubit. Kubit dah lagi gempak daripada sebelum ni. Sebelum ni kita launch dalam masa 24 jam habis terjual. Feedback daripada klien, sedap. Tapi ada yang cakap mahal, ada yang cakap so RM35 100 gram tu mahal sangat. So untuk tu pun saya dah find solution di mana kualiti saya dah kengkan kau-kau. Lepas tu daripada 100 gram saya dah tukar, tambah baik dia jadi 300 gram besar tau. Benda ni letak tepi kepala saya lagi besar benda ni daripada kepala saya. Dan dia punya coklat, dia punya rasa lagi ken. Sumpah saya cakap, korang beli kali ni, saya nak cabar. Yang lepas beli, yang tak suka dengan taste dia, yang lepas ada yang beli, saya tengok komen ada yang bagi tahu, so alah rasa macam biskut raya je. Korang beli kali ni. Kalau korang kata tak sedap, saya potong telinga saya. Tapi yang ni sedap gila. Bau dia pun. Sumpah sedap. Macam mana ya saya nak bagi perumpamaan? Okay, perumpamaan dia, kau makan biskut Tiger dengan Cadbury ke atas tu, macam tu. Sebab coklat saya dah tambah. Butter saya dah pakai lagi kualiti. Kau kena rasa at least sekali lah. Kau rasa yang version kedua punya Kubit ni. Alright? So 9 hari bulan kita akan launch pukul 9 malam. Siapa yang beli, saya sediakan giveaway sekali. Siapa yang beli, di antara korang 7 orang akan menang sesuatu. Iaitu 5 orang akan dapat ikut kita pergi ke projek luar negara. 2 orang akan menang RM10,000 setiap seorang. So, jumpa korang 9 malam 9 hari bulan.